Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan melalui co-curriculum. Nama saya Zul Faizuddin bin Osman dari SK Sungai Rual, Jeli, Kelantan, dan saya merupakan pegawai teknikal bagi pertandingan Innovators of Tomorrow sempena Carnival STEM Negeri Kelantan bagi tahun 2026. Jadi, saya mengambil peluang untuk berkongsi kepada rakan-rakan guru mengenai pertandingan Innovators of Tomorrow bagi tahun ini. Seperti yang kita sedia maklum, Innovators of Tomorrow merupakan pertandingan inovasi berasaskan STEM yang memberi peluang kepada murid untuk mencipta idea penyelesaian kreatif terhadap cabaran dunia sebenar. Jadi, bermaksud di sini bahawa pertandingan ini merupakan satu pertandingan yang memberi peluang kepada murid-murid kita untuk menghasilkan produk-produk atau penyelesaian inovasi yang memudahkan kehidupan dalam dunia sebenar. Untuk pertandingan IoT ini, ia terbuka kepada murid-murid sekolah rendah bagi tahun 4 hingga 6 serta murid-murid sekolah menengah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan setiap pasukan terdiri daripada 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Dan hanya murid-murid warga negara Malaysia dari sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan yang layak menyertainya. Pertandingan IoT melibatkan bidang pertandingan seperti berikut, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Pertandingan IoT adalah berasaskan tema-tema SDG seperti berikut. Ini bermaksud setiap projek inovasi diwajibkan memilih satu tema daripada 8 tema yang disenaraikan. Anda boleh memilih sama ada SDG 3 iaitu Good Health and Wellbeing, SDG 4 Quality Education, SDG 6 Clean Water and Sanitation, SDG 7 Affordable Clean Energy, SDG 9 Industry Innovation, SDG 11 Sustainable Cities, SDG 12 Responsible Consumption atau SDG 13 Climate Action. Untuk setiap projek hanya dibenarkan menyertai satu bidang sahaja, yang mana sekiranya pelajar menghantar dalam bidang sains, projek yang sama tidak boleh lagi dihantar dalam bidang teknologi, kejuruteraan atau matematik. Penyertaan berganda akan dibatalkan. Bagi pertandingan IoT, seperti yang kita telah sedia maklum, ia perlu ada bahan inovasi dan juga laporan kajian atau laporan projek. Jadi, dua komponen ini sangat penting dan kedua-duanya wajib dihantar semasa menghantar penyertaan pertandingan pada 11 Jun 2026 nanti. Format penulisan laporan kajian perlulah dalam bentuk A4
menggunakan font Arial yang mana tajuk dalam bentuk 20 point yang ada nama murid dan juga penasihat. Ada tajuk utama, ada subtajuk dan selang 1.5 point dan juga maksimum 20 muka surat. Dan bagi format kertas laporan ini, ia perlu ada 10 bahagian. Bermula dengan tajuk projek, abstrak, isi kandungan, penghargaan, pengenalan, metodologi atau eksperimen, hasil kajian, perbincangan dan kesimpulan. Dan untuk menulis reference atau rujukan, ia perlulah berdasarkan format APA. Dan yang terakhir, appendix. Jadi, bagi laporan projek tadi, format dalam bentuk Word telah saya sertakan di dalam Linktree IoT Kelantan, yang mana rakan-rakan guru bolehlah scan QR code ini untuk download dokumen Word tersebut. Dan dokumen Word tersebut adalah template untuk laporan kajian, dan tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu tukar sahaja tajuk dan sebagainya mengikut format yang telah saya sediakan dalam Linktree itu. Dan di sini juga ada QR code untuk Telegram IoT, yang mana jika ada kemusykilan bolehlah bertanya di dalam grup Telegram. Dan untuk saringan kelayakan, syarat saringan pemilihan finalis peringkat negeri pada 11 Jun, penyertaan perlulah disertakan dengan laporan projek, menghantar video pembentangan projek dengan durasi 3 hingga 5 minit, yang mana video tersebut menunjukkan projek yang berfungsi, bukan dalam bentuk konsep ataupun lakaran. Kita telah ada produk yang berfungsi semasa menghantar penyertaan. Dan dalam video tersebut, pembentangan perlulah melibatkan ketiga-tiga murid. Untuk makluman juga, penghantaran video adalah syarat tambahan yang diputuskan oleh pihak negeri bagi memastikan penyertaan IoT pada tahun 2026 adalah penyertaan yang berkualiti dan peserta juga mampu untuk menghuraikan projek-projek yang dihantar. Seterusnya, selepas penghantaran pada 11 Jun 2026, pihak penganjur akan memilih 15 pasukan terbaik dari peringkat sekolah rendah dan juga 15 pasukan terbaik dari pasukan sekolah menengah untuk mempamerkan projek IoT mereka pada Carnival STEM 2026. Jadi, semua projek hendaklah berfungsi pada hari pertandingan bersemuka nanti, yang mana saiz maksima bagi projek adalah 80 cm lebar, 120 cm panjang dan tidak boleh melebihi 270 cm tinggi. Dan pasukan-pasukan yang layak ke pusingan akhir perlulah membawa poster mengikut saiz yang ditetapkan. Jadi, poster hanyalah 3 keping sahaja, bersaiz 60 cm, darab 120 cm tinggi.
Selain daripada 3 poster ini, tidak boleh ada info tambahan dalam bentuk banting stand dan sebagainya. Hanya 3 poster sahaja yang dibenarkan untuk dipamerkan semasa bersemuka. Dan papan pameran untuk melekatkan poster akan disediakan oleh pihak pengelola. Jadi untuk tahun ini, pasukan-pasukan yang dipilih untuk bertanding secara bersemuka tidak perlu menyediakan kita panggil plywood untuk mempamerkan poster masing-masing. Kemudian laporan projek lengkap dihantar dalam bentuk soft copy, iaitu Google Form dalam format PDF 14 hari sebelum pertandingan. Dan bagi setiap projek, penggunaan ujian atau demonstrasi terhadap haiwan tidak dibenarkan. Pasukan tidak dibenarkan mempamer anugerah kemenangan di pertandingan lain di kawasan pameran. Dan hiasan tambahan macam bunga ataupun hiasan-hiasan aksesori lain tidak dibenarkan. Dan untuk proses penyediaan dan pemasangan booth pada hari pertandingan, hanya seorang guru pembimbing untuk pasukan sekolah rendah sahaja dibenarkan membantu pemasangan booth. Untuk sekolah menengah, hanya peserta-peserta pertandingan sahaja yang boleh memasang dan menyiapkan booth masing-masing. Dan berikut pula merupakan kriteria pemarkahan bagi Carnival IoT, yang mana 25% markah adalah berdasarkan produk yang dihasilkan. Pembentangan pula mewakili 25%, dan jika dilihat di sini penulisan laporan, pemberatnya adalah 30%. Jadi apabila kita tengok di sini, sangat pentinglah untuk kita menghasilkan penulisan laporan yang lengkap seperti mana yang diminta di dalam kertas konsep. Dan sekali lagi, rujuklah Linktree yang telah disediakan oleh pihak penganjur untuk download template bagi laporan projek. Kemudian, projek signifikan 15%, dan akhir sekali keistimewaan produk ataupun wow factor, kolaborasi, ada pattern ataupun my FPO 5%. Dan semasa pertandingan akhir secara bersemuka nanti, ia melibatkan pembentangan projek selama 7 minit di hadapan hakim, 5 minit sesi soal jawab daripada panel-panel hakim, dan juga pembentangan boleh dilakukan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dan hakim-hakim yang kita pilih pula terdiri daripada 3 sektor utama, iaitu KPM, mungkin wakil industri ataupun para pensyarah daripada IPTA atau IPTS. Dan bidang yang dinilai seperti yang dimaklumkan pada awal tadi adalah sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Dan untuk peraturan pertandingan, sekali lagi diingatkan, hantar 2 salinan kertas projek kepada urus setia semasa pendaftaran. Kemudian penetapan ruang pameran dibuat secara undian. Masa pemasangan booth adalah 1 jam 30 minit. Dan
apabila sudah mendapat nombor untuk bus, tidak dibenarkan bertukar kedudukan bus. Dan pihak luar tidak boleh membantu memasang projek kecuali guru pengiring sekolah rendah boleh bantu pasukan sekolah rendah. Dan peserta boleh memakai baju T berkolar, kemeja ataupun blazer sekolah masing-masing. Dan untuk proses penghakiman, hakim membuat lawatan ke setiap projek secara individu dan berkumpulan. Sesi penghakiman selama 12 minit iaitu pembentangan dan juga soal jawab. Dan sekali lagi diingatkan, pada sesi bersemuka nanti tidak ada lagi video pembentangan. Pada masa tersebut hanyalah pembentangan di hadapan hakim dan juga soalan-soalan yang akan ditanya oleh hakim. Dan peserta mestilah berada di ruang projek semasa penghakiman. Dan pembantu teknikal ataupun FITIK akan memastikan hanya peserta sahaja dalam dewan semasa proses penghakiman. Dan ini adalah sedikit perkongsian dari segi apa yang akan disediakan, iaitu untuk keselamatan projek, dewan dan juga bilik pameran akan sentiasa dikunci apabila tidak digunakan. Lawatan projek dibuka kepada pelawat selepas selesai proses penghakiman. Peserta atau wakil perlu berada di ruang projek sewaktu pameran dibuka. Keselamatan projek sepanjang pameran adalah tanggungjawab pasukan masing-masing. Dan peserta hendaklah memastikan semua projek dikemaskan sebaik sahaja tamat pertandingan. Dan sekiranya bahan inovasi tersebut adalah kesinambungan daripada projek yang dihasilkan pada tahun yang lalu, ia wajib dilengkapkan, iaitu borang deklarasi kesinambungan. Dan antara komponen yang perlu diisi ialah tajuk projek, perubahan matlamat, tujuan atau objektif, perubahan metodologi, pemboleh ubah yang dikaji dan juga perubahan tambahan. Dan lampirkan juga abstrak dan pelan kajian atau rumusan projek tahun semasa. Dan syarat untuk deklarasi kesinambungan projek ini hanyalah diguna pakai kepada pasukan yang telah menyertai IoT pada tahun yang lalu yang berhasrat untuk membawa bahan inovasi yang sama namun telah diubah sesuai mengikut kesinambungan pada tahun ini. Dan akhir sekali, sedikit perkongsian mengenai garis masa, iaitu yang telah dilaksanakan pada 19 April 2026, sesi Google Meet untuk memperkenalkan Carnival STEM peringkat negeri, yang mana pada 19 April ini kita telah pun berkongsi mengenai IoT kepada penolong kanan core curriculum di seluruh negeri Kelantan. Kemudian di antara 19 April hingga 11 Jun 2026, peserta boleh mendaftar dan menghantar laporan projek IoT bersama-sama dengan video pembentangan melalui Google Form di dashboard Carnival STEM. Dan sekali lagi diingatkan, 11 Jun 2026 merupakan tarikh akhir penghantaran laporan dan juga video pembentangan kepada urus setia. Antara 15 hingga 21 Jun, saringan juri, yang mana laporan-laporan yang telah dihantar akan disaring oleh juri-juri yang kita lantik, yang terdiri daripada mereka yang berkepakaran dalam bidang IoT.
Dan juri akan memilih 15 pasukan terbaik sekolah rendah dan 15 pasukan terbaik sekolah menengah untuk ke peringkat akhir secara bersemuka nanti. Pada 29 Jun, jika tidak ada apa-apa aral, akan diumumkan top 15 IoT SM dan top 15 IoT sekolah rendah yang akan bertanding secara bersemuka. Dan seterusnya, final bagi pertandingan IoT secara bersemuka akan dilaksanakan pada 13 hingga 14 Julai 2026 di lokasi Carnival STEM untuk tahun ini. Dan sekali lagi, para peserta boleh scan Telegram IoT untuk mendapatkan maklumat lanjut dan juga boleh scan Linktree IoT untuk mendapatkan template, kertas konsep, one page concept paper, borang pertandingan dan sebagainya. Dan kelayakan, tema SDG, laporan projek dan penilaian boleh dirujuk di sini. Dan akhir sekali, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pasukan yang menghantar dan akan menghantar penyertaan IoT bagi tahun 2026. Dan untuk rekod bagi tahun 2025, pasukan Kelantan iaitu pasukan sekolah menengah telah berjaya mendapat tempat ketiga di peringkat kebangsaan. Dan saya berharap untuk tahun 2026 pencapaian kita akan menjadi lebih baik dan dapat mengharumkan nama negeri Kelantan di peringkat kebangsaan. Selamat mencuba dan selamat berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.